Hari tu kita jumpa 3 buah RZ. Dah nampak tuang. So begitu. Penyu ni kat belakang. Kita tengok daripada jauh, kenapa gini? Kengosek. Tengok dekat, penyu kat belakang. Dah belak dah macam orang, macam raksasa. Faham? Baik. Apa hukum beli patung penyu Terengganu buat balik cedera hati hadiah ke adik-adik? Bagus soalan. Dengar baik-baik. Dia ada hukum kalaulah patung tu berbentuk makhluk yang bernyawa. Kalau patung yang tidak bernyawa, hukumnya harus, tak ada masalah. Okey? Patung RZ, patung lori, patung apa benda, kau kan dah broza kan? Patung rumah, patung bangunan, patung pokok, itu semua harus, tak ada masalah. Okey? Yang ada hukum dibicarakan di sisi ulama ialah patung-patung yang bentuk makhluk bernyawa. Faham lagi? Patung bentuk manusia. Contoh Spiderman, Cicok Man, JKK Man. Faham? Nampak tak? Okey? Patung rimau, patung burung, patung penyu, patung kuda. Okey? Guana hukum dia. Hukum dia, kalau kita beli patung-patung macam penyu ni untuk dijadikan perhiasan rumah, tak boleh. Ingat tu? Faham? Tak boleh. Nabi larang. Okey? Tapi kalau kita beli patung-patung kuda ke, Ultraman ke, penyu ke, untuk mainan budak-budak, boleh. Faham lagi ya? Jadi selama ni kita tak tahu, tak apalah. Lepas kita tahu, kita amalkan lah. Baru aku faham. Untuk mainan budak-budak, boleh. Rasulullah, dia pergi rumah Aisyah, dia semayang. Tengah semayang, angin tiup tabir bilik Aisyah. Bilik dia tabir tertiup, nampak patung budak-budak perempuan, patung macam budak puang, patung ada 2-3 ekor dalam bilik Aisyah. Dan Nabi tengok, Nabi tanya, hak siapa ni? Kata, hak kita main dengan kawan-kawan. Nabi pun balik. Nabi tak larang, menunjukkan untuk mainan budak-budak dibolehkan. Faham? Jadi janganlah kita beli patung nak susun lagu apa, nak buat lawa. Faham? Perhiasan tak boleh. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun. Nabi kata malaikat tidak masuk dalam rumah yang dihiaskan rumah itu dengan patung-patung bernyawa. Faham? Jadi kita nak beli patung penyu, nak main ke anak-anak, hukumnya boleh. Lepas dia main, tendang ke kaki lah apa, masuk bawah katil. Lepas tak apa. Maknanya jangan susun sebagai hiasan di dinding-dinding.